Berjaya selesaikan hutang PTPTN 3 tahun lebih awal dengan menggunakan 5 dinar. Bayangkan hutang PTPTN yang sepatutnya habis 3 tahun lagi boleh settle lebih awal hanya sebab simpan 5 dinar. Ini kisah salah seorang daripada penyimpan emas, Puan Laura. Jadi sejak 2023, Puan Laura ni sangat konsisten menabung emas. Waktu tu 5 dinar baru sekitar 6,700. Dia bukanlah orang kaya tetapi dia tahu satu perkara. Duit kalau disimpan dalam bentuk emas, nilainya susah nak bocor dan makin lama makin tinggi. Jadi selepas 2 tahun, bila harga emas naik, nilai untuk 5 dinar ketika tu sekitar 10,600. Kenaikan hampir RM4,000. Cukup untuk beliau selesaikan baki hutang PTPTN 3 tahun lebih awal. Bayangkan simpanan tersebut jadi penyelamat daripada hutang. Sekarang Puan Laura dah tiada hutang PTPTN dan beliau fokus untuk dana pendidikan. Saya suka dengan kata-kata beliau, tabungan makin kukuh, hidup pun lebih tenang. Jadi kalau nak bebas hutang, jangan tunggu sehingga peluang datang. Cipta peluang dengan tindakan hari ini yang mana sekiranya tuan-puan ada hutang yang perlu dibayar 2 tahun dan ke atas, tuan boleh cuba tukar kaedah dengan simpanan emas. Nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas yang pertama, tuan-puan boleh terus klik link di bio untuk saya guide sebaik.